Salam, apa khabar semua? Nama saya Yuzadi Yudanis dan saya ingin mengucapkan pada semua tahniah. Kerana kalau anda berada di sini, anda sebenarnya sudah selangkah ke hadapan. Berbanding dengan ramai student di tourism di luar sana yang masih belum nampak lagi apa yang sebenarnya sedang berlaku dalam industri ini. Sebab apa yang saya nak kongsikan hari ini bukan benda yang anda belajar dalam kelas, bukan dalam syllabus, dan bukan benda yang lecturer anda sempat nak explain. Ini adalah reality industri yang sedang berlaku sekarang. Sebab apa yang saya nak jujur dengan anda. Apa yang saya nak kongsikan mungkin agak tidak selesa untuk didengar. Dalam masa 2 ataupun sehingga 5 tahun yang akan datang, banyak kerjaya dalam pelancongan akan hilang. Bukan berkurang, tapi hilang. Tapi jangan salah faham, industri pelancongan ataupun industri tourism ni tak mati. Industri ni malah lebih besar. Tapi cara berfungsi sudah berubah sepenuhnya. So hari ini, turis tak pergi ke pejabat travel agent lagi. Mereka tak walk in. Mereka tak tunggu quotation. Mereka kadang-kadang tak pergi pun travel fair. Mereka buat semua sendiri. So, apa yang mereka buat? Mereka buka Google kat handphone mereka. Mereka cari things to do in KL. Mereka masuk platform. Dan mereka biarkan sistem buat keputusan. Sistem buat reservations. So, apa yang best? Apa yang trusted? Apa yang patut dibeli? Dia dependkan sistem yang decide. So, lebih daripada 80% booking pelancongan hari ini ataupun tourism hari ini tidak dibuat oleh manusia. Ia dibuat oleh sistem, algoritma, platform, AI. Jadi sekarang, soalannya bukan lagi ada tak peluang dalam dunia tourism ni? Soalan sebenarnya adalah siapa yang kontrol sistem ni? Dan lebih penting, macam mana anda boleh masuk dalam sistem ni sebelum terlambat? Sebenarnya sudah ada peranan baru dalam industri pelancongan. The new role. Yang tak diajar di mana-mana. Di universiti ke, di college ke, di sekolah ke. Yang tak ramai yang sedar. Tapi orang yang faham. Sudah mula menjana income. Peranan ni sangat simple. Anda create experience, anda upload ke platform global dan anda bantu generate booking. Anda tak perlu tunggu customer datang ke pejabat. Customer datang kepada anda melalui sistem ini. So ini yang ramai yang tak faham. Anda bukan jual tour, anda bukan jual package tour. Anda buat tour ataupun anda buat experience untuk dijual secara global. Anda jadi orang di belakang sistem yang buat booking itu. Dan orang yang manage sistem ini, bukan orang luar, bukan orang special. Orang itu boleh jadi anda. Dan ini bukan teori, ini contoh real example. Katakan contohlah satu produk lebih kurang RM300. Kalau dapat overriding 10% is about RM30 per booking. Dan kalau dapat 10 booking satu hari, RM300 satu hari. RM300 satu hari. Dan ini makna RM9,000 sebulan. Dan kalau anda manage lebih banyak accounts, anda boleh scale income ni. Tapi inilah reality.
Ramai orang tahu benda ni. Ramai orang nampak peluang ni. Ramai yang tahu ya. Tapi mereka tak buat apa-apa. Jadi sekarang ni, anda ada dua pilihan. Anda boleh jadi macam kebanyakan orang. Dia tahu, faham, tapi tak bertindak. No action taken. Dan dalam 6 bulan lagi akan datang, masih di tempat yang sama. Atau anda boleh jadi orang yang bergerak awal. Belajar dan masuk dalam sistem ni sebelum orang lain sedar. So keputusan ini di tangan anda. Kalau anda rasa ini penting, kalau anda rasa ini masa depan anda, klik di bawah dan saya akan tunjukkan kepada anda langkah seterusnya.